Dorongan Cibeng kepada Rincik Bratislav. Masih lagi Rincik. Diasah oleh Makar. Sundramoorthy, dorong yang baik untuk Rincik. Dan Hussein, itu dia tadi kita perhatikan kelam kabut pertahanan pasukan Selangor malam ini. Rincik. Dan itu dia tadi satu peluang tapi dapat dikeluarkan. Sekali lagi Selangor terus diasah oleh pemain-pemain Kedah. Dengan Aziz Azizan sekarang ini dapat ditampan di situ oleh Ismail Ibrahim. Dola Saleh bagi pasukan Selangor. Sekarang ini Selangor mengatur serangan. Ahmad Subri menyelamatkan keadaan. 0-0. Kedudukan sekarang ini kekal. Barulah kita nampak kerancakan sedikit permainan kalau tidak berat sebelah. Lebih kepada pasukan Kedah banyak mengatur serangan. Dan sekarang ini Sundramoorthy boleh terlepas. Zananudin cuba menghalang. Husin Jafar sekarang ini berhadapan dengan Dharmalingam. Husin lambat sedikit. Dan ini tandukan dari Wadi Muhammadin tadi dengan tiba-tiba dari sebelah kanan telah berada di bahagian kiri. Membuat tandukan dan dua peluang keemasan diperoleh oleh Wadi Muhammadin dalam minit yang ke-25 dan minit yang ke-26. Sundramoorthy walaupun berjaya mengelirukan Muhammad Khairul Zaman. Malik Abdul Rahman. Ismail Ibrahim begitu lemah permainannya malam ini. Dharma dijatuhkan. Kira-kira 13 menit permainan separuh masa yang pertama ini akan tamat. Selangor mengatur serangan. Ismail Ibrahim telah pun naik ke atas sekarang ini. Ismail membuat lorong yang baik. Dan itu dia gol sendiri. Dilakukan oleh pemain Kedah. Yaitu saya kira Ravi Chandran. Walaupun berusaha dengan begitu keras untuk menyelamatkan keadaan. Tapi bola itu tadi telah mengena kakinya dan masuk ke pintu gol. Hasil rembatan yang begitu kencang dilakukan oleh Ismail Ibrahim yang tiba-tiba saja membuat percubaan dari sebelah kanan dan gol sendiri Ravi Chandran bagi pasukan Kedah. Jayakantan, Pavel, Malik Rahman, pemain klub Sultan Sulaiman yang baru diserapkan ke dalam skuad utama bagi pasukan Selangor musim ini. Rincik dari Kedah berhadapan dengan Razali Alias. Rincik membuka permainan kepada Radhi Mahdin di sebelah kanan. Sekarang ini Kedah membuat lorongan untuk Husin Jafar, tapi dikawal dengan begitu kemas sekali oleh Dharmalingam. Sokongan penyokong-penyokong di Alusta ini tidak dapat dinafikan yang mengharapkan kejayaan bagi pasukannya. Hijau kuning lambang bagi pasukan Kedah. Radhi Mahdin dan itu dia Husin Jafar. Tandukan dari Husin Jafar. Husin Jafar dalam minit yang ke-6 separuh masa yang kedua. Hasil satu sepakan sudut dari Radhi Muhammadin terus membuat hantaran kepada Husin Jafar. Berjaya membuat tandukan yang mengelirukan kepada Stromsik. Akhirnya menjadikan kedudukan sekarang ini 1-1. Razali Alias, bekas pemain Singapura, membuat sepakan sudut. Ismail Ibrahim membantu. Hantaran untuk Zainal. Tandukan Zainal. Itu tadi masih lagi dalam permainan. Akhirnya sekali lagi satu sepakan sudut. Zoran. Ahmad Subri mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Zainal diberikan kad merah
Dan itu dia tiba-tiba satu keputusan. Zainal diberikan kad merah oleh pengadil malam ini, S. Subramaniam. Saya kira sebabnya tadi itu berpunca dari pergelatannya bersama dengan Ravichandran. Keputusan ini saya kira terpaksa diterima oleh Zainal Abidin Hassan. Walaupun Sundramoorthy, Husein Jaafar bekerja keras untuk menghadapi barisan pertahanan pasukan Selangor yang diwakili oleh Jaya Gantan, dan sekarang ini Husein Jaafar, tapi sudut sudah tertutup. Masih lagi Husein lambat untuk melepaskan bola berhadapan dengan P. Dharmalingam ataupun Razali alias itu tadi. Kuasa meletakkan 7 pemain. Semua pemain-pemain Selangor telah turun ke bawah menghadapi tendangan percuma bagi pasukan Kedah. Bila Muhammad Khairul Zaman tadi menghalang pergerakan salah seorang pemain Kedah. Lambat Subramaniam sekarang ini. Dan itu dia satu lagi. Itu dia akhirnya berjaya pasukan Kedah melalui satu tendangan percuma. Sundramoorthy telah menyempurnakan tugasnya selaku pemain penyerang, menjadikan kedudukan sekarang ini pasukan Kedah 2, pasukan Selangor 1. Ketiga-tiga gol malam ini telah dijaringkan oleh pemain-pemain Kedah. Selangor gagal membuat jaringan, hanya mendapat hasil dari pemberian percuma oleh K. Ravichandran yang tidak rela hati untuk membuat jaringan ketutup gol sendiri. Satu kekasaran yang begitu jelas diberikan kepada Rincik, yaitu saya kira Malik Rahman, pemain muda yang masih lagi menimba pengalaman, yang tidak berjaya mengawal perasaan dalam keadaan yang begini genting bagi pasukan Selangor yang sangat-sangat memerlukan kemenangan. Begitu juga dengan pasukan Kedah yang inginkan kemenangan, kerana mereka setakat ini telah mencapai keputusan seri. 0-0 Kedah ketika bertemu dengan pasukan Johor, 2-2 ketika Selangor bertemu dengan pasukan Kedah. Selangor nasib agak malang malam ini. 2 kad merah. Kad merah diberikan kepada Malik Rahman, pemain muda yang gagal mengawal perasaan. Malik Rahman senasib dengan Zainal Abidin Hassan malam ini dikeluarkan. Sundramoorthy sekarang ini. Seharusnya Kedah mengatur serangan demi serangan. Tan Cheng Ho membuka permainan pada Muhammad Ramli. Kembali kepada Tan Cheng Ho. Dan sekarang ini kita perhatikan gerakan Sundramoorthy. Tidak mau untuk mengatur serangan, tapi bermain secara negatif, memberikan kepada Ahmad Sobri. Dan itu dia tamat whistle yang ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain Kedah dan juga penyokong-penyokong pasukan Kedah malam ini. Kedah menewaskan pasukan Selangor